Memang betul lah undang-undang double standard. Penghakiman yang double standard. Bagaimana hakim macam ni boleh bagi tahu 33 juta untuk Pestaco? Apa sumbangan dia, Pestaco ni? Dia pun orang biasa juga. Dan mengapa saya nak tanyalah, tepuk dada tanya selera, ketua hakim ni mungkin kurang matang dalam penghakiman ni. Masa MS370 hilang tu, berapa you bayar pampasan? Tak silap saya, 1.3 juta saja. Dan kat Malaysia, every year, setiap tahun, hampir 900 orang hilang. Bukan culik, hilang. Mengapa tak diberikan pampasan yang setimpal 33 juta sama macam Pestaco? Mengapa ada double standard? Jadi saya cadangkanlah kepada rakyat Malaysia yang masih lagi kehilangan ahli keluarga ke, any family members ke, more than 8 years, 7 years, tolong saya cadangkan, tolong ambil lawyer, filekan kat Mahkamah Tinggi, minta pampasan 33 juta. You have to be fair lah. What's so special about Pestaco sampai you boleh award cukai yang you collect daripada rakyat Malaysia, senang-senang you boleh bagi kat family Pestaco. Terbaik ialah hakim. Hakim, you kena, saya rasa you kena bersikap adil lah. Jangan menunding jari kepada PDRM saja. Bukannya salah kerajaan. Alright? Kalau macam tu, bagi 900 yang every year hilang tu, masih hilang tu, bagi pampasan.